Tips mudah untuk kumpul 5 keping dinar dalam masa 2 tahun. 1 dinar yang kita simpan dengan Publigo ni, dia berbentuk bulat. Berat 1 dinar adalah 4.25 gram emas. Sesiapa yang baru belajar simpan emas, saya sarankan anda target untuk adakan 1 dinar yang pertama. Jadi, macam mana caranya? Sangat senang. Yang pertama, daftar akaun emas gap. Yang kedua, cuba konsisten simpan 1 gram 1 bulan. So, bila dah cukup 5 bulan, anda akan ada 5 gram emas. Bila dah ada 5 gram emas tu, apa lagi? Keluarkanlah 1 dinar. Jadi, sistem akan tolak 4.25 gram daripada akaun emas gap anda. Kemudian, teruskan ulang cara sama. Dalam masa 2 tahun, anda akan ada sebanyak 5 dinar. Semoga anda konsisten simpan emas setiap bulan dan berjaya miliki 5 dinar yang pertama. Nak Atun bantu daftarkan akaun emas gap secara percuma? Boleh klik link di bio untuk Atun bantu sebaiknya.